Benda apa yang awak nak dari hidup ni tapi awak tak dapat lagi? Kasut sukan. Kenapa enggak kasut suka awak? Kasut sukan saya rosak. Awak main sukan apa? Itu masuk bola baling. Lepas tu dah tak lah. Lepas tu kalau saya nak masuk benda lain kan. Sebab tu saya nak kasut. Awak saiz berapa? 10 atau 41 gitu. Tu saiz aku. Besar kaki awak. Boleh saya belikan tapi saya nak jumpa awak besok pada 6.30. Okay, boleh? Boleh? Boleh. Sekarang ni kita dah sampai kedai kasut. So jom kita cari kasut. Saya nak beli untuk perempuan saiz 40. Untuk macam sukan apa? Macam bola jaring ke, bola baling ke. Saya nak kasut sukan sebab saya ada banyak masuk sukan. Lepas tu masa saya main tu adalah batu macam besar. Lepas tu kena ada dekat kasut. Lepas tu kasut saya koyak dekat tapak. Ni pun kalau saya lari ke cabut dah. Okeylah kak, saya nak ambil yang ni saiz 40. Sekarang ni kita dah sampai kat taman. So jom kita jumpa dia. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Ni kasut untuk awak. Terima kasih. Buka dulu unboxing. Suka tak? Suka. Suka happy lah? Happy. Muat tak ni? Saiz cun lah? Tak besar tak kecil lah? Tak. Alhamdulillah. Cuba lari-lari sikit. Okey, apa perasaan awak dibelanjakan? Saya dah haru sebab saya dapat kasut ni sebab ni pun dah lama nak kasut ni. Yeah, so lepas ni awak dah boleh aktif sukan tau. Sukan tau, jangan tak sukan. By the way, jangan follow. Mantau lepas ni korang pula. Bye. Bye.